Perempuan nak lelaki faham. Kenapa tak cuba fahamkan lelaki? Tak payah faham lah. Kau tak faham kita orang lagi, kita nak faham kau. Aduh. Kau cakap otak benar. Macam korang nak pergi makan kan, korang nak pergi makan, you fikirlah. Lepas tu bila kita orang saja, Mama okey. Korang kata tak nak lah lain. Tak payahlah tanya. Cuba bawa je. Mesti okey. Kan bawa, kan pergi bila makan, tak kena, bawa tu je. tak kena. Apa yang tak kena? Kau jumpa yang salah. Korang tak boleh baca fikiran korang. Korang kena faham. Benda tu satu benda yang korang kena bagi tahu kita orang. Kita orang tak faham korang punya ni. Tak payahlah. Diam. Nak lah. Tak, memang otak lelaki memang benar. Tak. Sebab apa itu manipulate? Sebab korang bukan test. Allah bagi. Nampak tak? Kenapa korang cakap Kau diam lah. Korang kena bagi motif. Korang kena bagi sebab. Korang kena bagi sebab. Hei, kau jangan macam-macam. Gold digger. Financial. Tak financial. Apa maksud korang? Hei, kau jangan makan dia. Jawab lah. Tu gila lah. Tu gila tu. Tak, kenapa korang nak kena stalk ex korang ataupun korang kena ada lelaki lain Masih macam lagi tu? nak tengok dia bahagia. Nampak senang. Kenapa ni? Lelaki tu tengah berusaha nak naik atas, korang tak nak tunggu. Ex-husband aku pakai Chris. Dia sampai naik kereta, weh. Berapa lama? Setahun. Setahun. Sampai dia naik kereta setahun. Laju. Kereta loan ke? Kita orang risau kalau lelaki tu just nak ambil kesempatan atas korang. Daripada tadi. Kita orang memang lelaki ni tercipta sebagai protector. Tak payah. Kita orang pemimpin korang. Korang kena dengar cakap kita orang. Kita concern kat korang, kita risau. Nampak? Concern. See? Concern. Korang kalau cakap lelaki lain boleh, kita orang nak cakap perempuan lain tak boleh. Ya. So kau betul lah. Itu memang betul. Kalau Dah seorang kita orang jumpa 1,000 perempuan ke depan, 1,000 perempuan akan cakap dia betul. Sebab perempuan mana pernah salah. Betul. Perempuan nak lelaki plan semua benda. Itu manja atau terlalu bergantung? Manja kali dah. Manja ke malas? Manja. Kalau perempuan nangis biasa kau bawa. Belanja makanan. Kau. Cuy, ludah pu. Betul tak cakap saya? Skill. Perempuan suka curang. lelaki. Kau ni lebih-lebih. Nampak ya? Perempuan kalau merajuk, dia suka bunga. Dia suka hadiah. Suka frame. Suka frame gambar. Gak ada gambar TD sendiri Suka bunga yang ada lampu-lampu lila-lila kan. Itu bukan perempuan suka, itu kau suka efek X kau kat kau. Oh, nak jadi provider ke tak? Tak macam ni. Tak payah kalau tak nak. Tak payah jadi lelaki. Korang nak Tak payah jadi lelaki sejati. Diam. Ada Yang benda apa tadi? perempuan tak boleh nak tahu pasal lelaki. Apa? Apa dia? Apa kat galeri Hayden? Sabar. Woi, Hayden tu yang bayar tu. Kau tak pakai Hayden dah sekarang. Pakai kalkulator yang ada sebelah simpan gambar. Kau nampak? Nampak guys? Batu lagi kereta apa? Nampak guys?